Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada era digital masa kini, generasi muda lebih cenderung menghabiskan masa dengan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Namun begitu, satu persoalan timbul. Mengapakah generasi muda pada hari ini semakin kurang meminati karya sastera? Video ini akan membincangkan beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini berlaku. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita perlu memahami maksud karya sastera. Karya sastera ialah hasil seni bahasa yang disampaikan melalui prosa atau puisi seperti novel, puisi, cerpen dan drama. Karya sastera mempunyai pelbagai kepentingan kepada masyarakat. Pertama, karya sastera dapat memupuk nilai moral dan jati diri dalam diri pembaca. Selain itu, karya sastera juga mampu membentuk pemikiran kreatif dan kritis. Di samping itu, karya sastera berperanan mengekalkan serta menyambung warisan budaya bangsa agar tidak hilang ditelan zaman. Namun begitu, realiti pada hari ini menunjukkan bahawa minat generasi muda terhadap karya sastera semakin berkurangan. Hal ini berlaku kerana penggunaan teknologi dan media sosial yang semakin meluas dalam kalangan remaja. Akibatnya, ramai remaja lebih gemar meluangkan masa dengan telefon pintar berbanding membaca karya sastera. Faktor pertama ialah pengaruh teknologi dan media sosial. Pada masa kini, remaja banyak menggunakan platform seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Media sosial menyediakan hiburan yang pantas, menarik dan mudah diakses. Oleh sebab itu, remaja lebih cenderung memilih hiburan digital berbanding membaca karya sastera yang memerlukan masa dan tumpuan. Teknologi dan karya sastera mempunyai perbezaan yang ketara. Teknologi menawarkan hiburan yang pantas serta visual yang menarik. Sebaliknya, karya sastera memerlukan pemahaman yang mendalam, penggunaan imajinasi serta keupayaan mentafsir bahasa yang kompleks seperti kiasan dan metafora. Perbezaan ini menyebabkan generasi muda lebih tertarik kepada teknologi berbanding karya sastera. Faktor seterusnya ialah bahasa dalam karya sastera yang sukar difahami. Sesetengah karya menggunakan bahasa klasik seperti bahasa istana, bahasa Arab dan Sanskrit. Selain itu, penggunaan metafora dan kiasan juga kadangkala mengelirukan pembaca. Keadaan ini menyebabkan generasi muda berasa sukar untuk memahami isi kandungan karya sastera. Contohnya dalam karya seperti Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Bahasa yang digunakan dalam karya tersebut agak berbeza daripada bahasa yang digunakan pada zaman sekarang. Oleh itu, ramai pelajar berasa kurang berminat kerana mereka perlu membuat penyelidikan tambahan untuk memahami maksud yang sebenar. Faktor yang seterusnya ialah kurangnya pendedahan terhadap karya sastera dalam masyarakat. Di rumah, ibu bapa jarang menggalakkan anak-anak membaca karya sastera. Di sekolah pula, pembelajaran sering lebih tertumpu kepada peperiksaan berbanding memupuk minat membaca. Tambahan pula, bahan sastera yang interaktif dan menarik masih kurang diperkenalkan kepada generasi muda. Selain itu, terdapat juga persepsi bahawa sastera tidak penting dalam kerjaya. Ramai generasi muda beranggapan bahawa bidang sastera tidak memberikan jaminan masa depan yang cerah. Masyarakat pula lebih menekankan kerjaya profesional seperti doktor, jurutera dan akauntan. Oleh itu, generasi muda lebih memberi tumpuan kepada bidang sains dan teknologi. Menurut tokoh sastera terkenal iaitu Usman Awang, beliau pernah berkata, sastera adalah cerminan kehidupan manusia. Kenyataan ini menunjukkan bahawa karya sastera menggambarkan pengalaman, nilai dan kehidupan masyarakat. Oleh itu, sastera sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran manusia. Kesimpulannya, minat generasi muda terhadap karya sastera semakin berkurangan disebabkan beberapa faktor. Antaranya ialah pengaruh teknologi dan media sosial, bahasa yang sukar difahami, kurang pendedahan serta persepsi negatif terhadap sastera.
Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memupuk minat membaca karya sastera dalam kalangan generasi muda. Hal ini penting agar warisan bahasa dan budaya bangsa terus dipelihara. Bak kata peribahasa, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menggambarkan bahawa nilai karya sastera akan sentiasa kekal dan tidak akan hilang walaupun zaman berubah. Sekian sahaja perbincangan kali ini. Semoga perkongsian ini membantu anda memahami topik pada kali ini dengan lebih jelas. Terima kasih dan jumpa lagi. Teruskan melangkah menuju kecemerlangan.